Anaklah ayam, turunlah 7, matilah 1, tinggallah 6. Matilah 1, tinggallah 6. Orang masukkan ke dalam kubur, diri sendiri bakalam-kalam. Iya benar? Masuk orang dalam kubur. Dibuat orang wak lahat. Dia yang mana wak kamu kau tanah. Dia teh awak, di bawah awak, di belakang papan. Papan pun dipadai manuji dia hantar aja wak. Awak seorang dalam kalam. Kau rumah awak mati lampu dalam kamar awak, badoka kalam hari mati lampu, tabuka ni sekarang si paku ciang tua. Hari tarang lailang sampai awak. Ya tak? Tapi dalam kubur apa? Kalam basipe. Nak kalam basipe, kalam kalaji. Ada je teh kalam kalaji tadi tak? Ada orang menyebut kalam basipe. Ada orang menyebut kalam bakatia ada. Kalam bakatia kau di lampu tu katia ada tu tak nampak tak bisa mangok. Dia masuan lintah dalam ada bakor. Di masuan si pasan katia kau tabung kuih sedua tu nama kalam bakatia kau. Jo kalam katia kau lah di balik lameh tak bisa mangok tu nama kalam bakatia kau. Kalam kalaji, apa nak kalam kalaji? Kau nak tahu lah bola. Orang tua kau masuk kan aduh je. Kalam bakatia, kalam basipe, kalam malai, kalam kalaji. Tak tahu lah bola mau nyabui lah pada demo je. Kalam. Awak seorang diri. Tak sentak. Kalam dah kamar minta tolong. Dah kamar kabayo. Bisakah kita ketawa di atas dunia? Boleh. Boleh awak buat hukum sakandati awak. Boleh. Bolehlah atakan awak. Boleh awak mengecuh orang. Boleh lah. Tapi ingat. Tangan bercencang bau memikul. Awak buat awak yang akan bertanggung jawab nanti. Apapun yang kita perbuat di atas permukaan bumi. Nanti di saat awak di dalam kubur. Tunggu azaban Allah. Analah ayam, turunlah 6, matilah 1, tinggallah 5. Matilah 1, tinggallah 5. Di dalam kubur bakalam-kalam, orang masuk baal, 2 malaikat tiba batanyo. 2 malaikat tiba batanyo. Orang masukkan dari dalam kubur bakalam-kalam, mungkar jo nangkir tiba batanyo. 7 langkah orang membaca berangkat dari kubur, anak lah berjalan, keluarga nangis di kubur. Papai yang beb Kalau kan tangan aku cari cik ni. Dah nangis wak. Tuan nak mantik aja mencicil. Orang ni nak mantik nak buat dah. Malu luar ni pusara lah. Bi malu luar dia apa ni? Dia di lampau je pusara tadi di lampau je. Di lampau. Sudah di lampau. Dia di cili-cili taganya pudiang di tagan segala macam dia berangkat. Dadah bang. Goodbye. Aja kah goodbye lah dia pulang. Tinggal awak seorang. Mungkar je nangkir tiba. Assalamualaikum. Salam data dah kau. Badan kau kuyak-kuyak. Wah di kapi dia tak. Bunyi gampu kayu. Malaikat mananya? Mara buka. Siapa Tuhan engkau? Ma nabiyuka. Siapa nabi engkau? Ma kiblatuka. Siapa kiblat engkau? Ma imamuka. Siapa imam awak? Apa imam awak? Ma nabiyuka. Siapa nabi awak? Itulah nan kita baca di saat kita meminta kaji dengan bi'at. Jadi hakikatnya tadi itu pertalian awak dengan guru tadi. Itu adalah tobat awak. Kita tobat kepada Allah. Di dalam lapas bi'at tadi. Kita berjanji akan mengikut suah mantian tagah. Ada dia awak. Raditu billahi rabban.
Bajanji masuk Tuhan Allah jadi Tuhan awak. Wabi Islami dina. Bajanji agama Islam agama awak. Kama ikut suruh kemantian tagah. Wabi kabati keblata. Bajanji batu kabah tampai aduk sambah awak. Wabi Qur'ani imamah. Bajanji batu Al-Quran kan diikui. Idui kan dipakai matikan. Tapi kabah padoman wak kepedosa kalau isi Al-Quran. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Bajanji dengan nabi akhir zaman Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nyikui suah kemantian tagah kaba nabi kepada Nabi Muhammad. Wabil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Bajanji orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, gadang kete tujuh muda akan menjadi sahabat dan tolan awak. Ndak kabatang-katang kawak juga dah. Yo tu aku ada lah bandak asapun sampai mati. Ya, bayari dan kemamaan kita ndak. Awak bagi kita bana kaca, awak minta maaf dulu. Yo Tuhan. Ulurkan tangan awak. Karena orang yang mengulurkan tangan terlebih dahulu, itulah orang calon yang terdahulu masuk surga. Kalau wassalam aku nak mui menjawab doa. Ah, terserah dia. Ya tak. Tang nepeh awak. Nak utang awak bah awak minta maaf ke? Nak mui minta maaf dah. Nak mui bagi terserah dia. Tanggung dosa awak deh. Yang dia dosa awak itu. Katira di bawah. Main dosa awak tu. Itulah. Kalau mati baru minta ilah maaf. Sama suidui nak mui minta maaf lah. Alah mati, baru bila maafan. Kalau maaf ada kata dan maaf itu doa berjabatan tangan. Baca Jawi tangan. Dia tu doa maaf kah? Sudah melawan awak makam awak mak dia maaf. Dia mau kasih dia tu? Nah, bersimpuh di hadapan ibu awak. Memohon, rundukkan kepala, seraya memohon ke orang tua awak. Bau dapat ridha Allah, dah dapat ridha orang tua, dah dapat ridha Allah. Lenggak dia nak bakar nak kaji gua. Oh sambung jom. Ingat. Dalam kubur awak seorang diri. Ya dah. Ana jadi tolong awak amal ibadah atau mangkui awak diminta kaji ke guru dengan biat. Mudah-mudahan lai tobat awak kini. Ta'atu tajma'una wal maksiatu tuparikun. Kok lain dia tetap naik. Baik pun kita dengan guru. Kok dia masih ai. Bapak dosa lapis sabik dengan gajui. Kece guru dia sembahyang, awak jangan sembahyang. Kalau jual puasa, ndak jual apa puasa. Utang lapis di guru, awak tanggung jawab. Jangan apa cakap jual, jangan apa sapuan, awak ndak apa sapuan. Itu lapis utang guru. Utang guru menyampaikan dan kamalan awak. Ini jalan dia bawa. Utang kami menyampaikannya. Kami sampaikan kaji. Oh, awak kabacakak pakarusa padan kabacakak badia bakaka kabacakak banak minat tutut terserah dia awak. Utang kami kaji kami sampaikan. Lape utang habis tanggung jawab. Kok menyampaikan itu. Jangan pegang lo deh kambo wei. Wangku ko awak jadi karajonnya saiki. Dado ande nak buka karajon seorang Allah aja dah. Karena ande ko buka karajon. Jadi kaji ko bawa padek je. Sebab kita cari gini. Seolah-olah manusia ndak aduh je bantu tahu bantu itu nak mati dia nak kabakir. Galak ibadah guys. Oh dosa dia buat tujuan yang sekali dia nyobangga. Dia anjang itu. Masuk tansi bangga. Lu masuk tansi itu tatangko bangga. Lu dia tatangko itu sudah batinju bangga. Lu dia batinju itu minum tua bangga. Lu dia tua itu bajogen dia pentas padusi muka-muka orang bangga. Lu dia itu bantu hidup nak mati bantu dia nak kabel tanggung nanti dia kira. Terima kasih. Kau tahu lagu ini lagi kau. Harinya 8 bu. 8 bu. Kaji kapan pada gini. Kau begang lah kamu. Nado kan begang. Dari itu nama nalai kita babiat. Lai mengucapkan astaghfirullahal
Astaghfirullahal allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itulah dasarnya tadi itu. Ketika kita nanti aja sampai bilang sudah diduya ko lai ya wak danga, lai wak pinta, iya. Namana wak pinta waktu kita biat. Raditu billahi rabban wa bi islami dina Muhammadin. Itu wa bi islami dina wa bi ka'bati qiblata wa bi qur'ani imama wa bil qur'ale wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itulah kita minta. Itulah seolah-olah kiasan nanti untuk pertanggungjawaban awak di mungkar dan nangkir.